day 3 dekat Ningbo, China. Good morning everybody. So hari ni aktiviti kita orang hiking hiking. Actually aku dah lama tak hiking. Program ni conduct and organised by Nature Hike HQ China. So kita layan hiking. Aku dengar 10 km 3 to 4 hours. Kelikapan pun diorang dah bagi, dah supply, diorang bagi terus by Nature Hike. Kita ada backpack, kita ada hiking stick, alamak, babe. And baju Nature Hike, original Nature Hike. So thank you Nature Hike, thank you Kangaroo. So let's go. Oh, start dah mengah guys. 开沙发也可以啊。 Tangga guys. Banyak tangga guys. Aku dah hampir puncak. Korang tengok lah jauh tak jauh. So far aku leading. Jauh guys. Oh lama, cantik guys. Diorang kat bawah lagi. Kasut main peranan guys. Aku still orang first. Dan kita akan naik tangga lah. Makin narrow guys. And gaung. Actually okay ni, dia punya hiking trail. Biasa view pun best kan. Even budak kecil anak botak ni pun boleh hiking. Mana si adik? Take 5 guys. Tunggu orang lain kat belakang. Kita orang kelompok depan. Ni anak botak guys. Oh power tau. Naik bukit lagi guys. Naik turun tau. Naik bukit lagi guys. Yes guys. Pengalaman hiking. Seronok guys. So ni kita punya guide ataupun leader daripada Nature Hike. Dia yang guide kita orang. Trail pun kau nak bayar dia orang. Oh, mata sabar guys. Serangga. Kat sini curam gila guys. Curam gila. Tepi gaung. Korang kena pastikan kasut korang yang sesuai. Tak kira lah murah ke mahal kan. Aku pakai kasut murah je untuk hiking ni. Lepas tu trekking pole ataupun hiking pole ni memang kau nak kena ada. Dia mengurangkan beban lutut kau. Quiet challenge juga. Dia punya trail ni. Dia sebab berakar dan licin. Cenderam apa semua. Pengalaman pertama aku hiking ala-ala profesional. Dulu hiking masa study je guys. Thank you Nature Hike. Curam guys. Ini kamera secara menegak. Curam dan cerun. Wih lawa guys. View dia. Pokok buluh. Oh, tergelincir aku tengok lubang. So in the spring there's a lot of bamboo. Oh, okay. Yeah, bamboo. Fresh bamboo. Dia lubang guys. Dia macam gali atau tanam tak sure.
Macam ni. Bahaya. Termasuk kaki aku kat lubang. Dah kurang mendaki, cuma menurun lepas melalui satu hutan bambu tadi. Yang lain kat belakang lagi. Aku kelompok di hadapan. Ada. Dia ada orang sebab family kan, kena jaga anak, kena jaga wife. Aku solo guys. Mana diorang ni? View memang TikTok. Dia macam tasik lah, tepi lawa. So kita take fire dulu and kita layan view guys. Tadi tunggu campus hiker atau member aku kat belakang. Aku dah tak kenal lah campus ke hiker, sekarang dah jadi hiker dah. So diorang dekat belakang on the way sampai. Leader pun tengah take fire. Kita layan view. Cantik. Cantik guys. Actually aku tadi start dekat di situ. First ada naik tangga kan. Kat situ. Dan dia pusing. Pusing sampai sini. Aku assume dah separuh perjalanan kot. Hei. Nasib baik lah tak panas sangat, dia macam dingin angin dah. Antara makan yang kita orang kena standby kan masa hiking, sneakers ni rare guys, China. Mana dapat. So kita hike up, mendaki guys, tinggi. One of the orang penting kangaroo tau. Set ni ada chill-chill sikit, cuma dia narrow, dia kecil. Kau hati-hati lah. Sebab tu kawasannya ada lembab sikit, so takut licin. Batu besar-besar, redup, angin dingin guys. Tapi peluh lah, biasalah kau hiking kan. Leader ni energy dia power tu lah. Macam tak rehat saya. Macam tak rehat siut. Geng-geng Malaysia ni dah jauh ni. Tu pasal aku suruh slow sikit. Tu ada. Jauh guys. We are here? Yeah. Yeah. Careful. Oh yeah, thank you. Aku pun terluka nak tengok jalan. Curam guys, daripada atas tu curam gila, licin dia. Sekejap dulu tunggu orang lain. Bye. Tinggi gila. Leader buat stop. Budak-budak pun boleh sampai, korang mesti boleh sampai guys. Naik turun. Lepas tu ya, korang nak botak. Asal dari sana? Sana lagi senang tu, tepi tu. Ni. Dah. So, diorang kata dah hampir sampai. So, mencabar jugalah. Naik turun. Curam, berakar dan licin. So, best right? Thank you Nature Hut. Thank you Kangaroo. Sebab kalau tak ada benda semua ni, aku pun tak merasai pengalaman yang best gila. So, thank you guys. Lihat checkpoint seterusnya. So, kat sini tempat berehat. Diorang boleh camping kat sini. So, ada campfire ni. Ni, si ada hammock. Ni pun ada camper duduk sini ni. Oh, syadu guys. Memang syadu. Ni ada pokok pine tree guys. Macam-macam jenis hutan aku jumpa. Cantik. Ingat pula kampung Ganu kan. Kita take fire dulu kat sini. Diorang semua take fire.
Tengok, baby pun ada tu. Pancit guys. Yo. Kita tunggu diorang rehat dulu. So ada yang baru sampai. Yes. Yang baru sampai guys. Good job. Menurut leader, diorang kata tray-tray yang kita orang lalui ni untuk beginner je. So tapi cuacanya dingin guys. Kalau kat Malaysia ni memang tak tahan. Sini dingin, angin dia pun dingin je. So kira memang membantu kita orang juga. So semua berjaya dah sampai sini. Sikit lagi dah nak sampai. Sikit lagi. Okay. Checkpoint berapa korang tengok je lah guys. Kita sambung guys. Sambung. Diorang kata setengah jam lagi. Layan. Tapi ni ada sikit mendata okey lah. Tapi ikut leader dia kata ada hiking sikit lah nanti. So follow je pace leader kita. Trail baik guys. Kira relax lah. Cuaca pun memihak pada kita. Tapi jauh ni guys. Diorang kata 5km tu untuk beginner je. Tapi yang expert 10km. Kita orang trail yang beginner 5km. Tapi yang tak biasa dia door juga. Ini bukan beginner guys. Dari tadi naik tangga, mendaki sampai atas. Pancit baik. Pancit aku dah berapa kali berhenti ni lah. Tak tahan kaki. Yes, we made it. Sampai juga akhirnya guys. So, harap apa yang kita orang share ni bermanfaat. Kangaroo. Kangaroo. Agar yang kami kongsikan ni bermanfaat untuk korang. Bye.